Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sama-sama kita sambut ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Turut mengiringi tetamu terhormat yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, serta dev-dev kehormat yang lain. Kan ku gapai setiap tangan tanpa perlu menjerit. Bersatu bersama lawan onak berduri, berdiri sama tinggi bangkit dalam realiti. Janji diberi hanya kata kosong tak berisi, berjabat tangan maruah tak kemana pergi. Poin kakat itlamin toko lamin doit no ponu do sinding olundu mantat minamangun di kaki bukit redup berteduh sulap bambu sawah. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, dimohon untuk sama-sama kekal berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan lagu negeri Sabah Tanah Airku. Maju
Hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan yang gemuruh. Itu dia, demikianlah tadi tayangan video yang merangkumkan perjalanan sebelum, semasa dan selepas pilihan raya negeri Sabah ke-17 sebagai cerminan kematangan demokrasi negeri ini serta komitmen seluruh jentera pelaksana dalam memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, aman dan telus. Semoga paparan ini menjadi pengiktirafan kepada semua pihak yang terlibat di samping menyemarakkan tekad kita untuk terus memperkukuh tadbir urus, perpaduan dan penyertaan rakyat dalam proses demokrasi negeri Sabah. Terima kasih diucapkan kepada Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah yang telah pun menjayakan penghasilan video ini. Baiklah hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Ketua Menteri Sabah. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Satu aspirasi, satu destinasi, visi dan misi milik kita semua. Sabah maju jaya dalam Malaysia. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Yang dikasihi yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam, Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun dan Datuk Iwan Benedik. Yang berhormat Menteri Kerajaan Persekutuan dan Menteri-Menteri Kerajaan Negeri. Yang berhormat Timbalan Menteri Persekutuan dan Pembantu-Pembantu Menteri Negeri Sabah. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, selaku pengerusi penganjur Majlis Sentuhan Madani bersama rakyat. Yang berhormat, yang berbahagia Datuk Muhammad Razali bin Wahab, Setiausaha Persekutuan Sabah, Div jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam majlis yang sangat bermakna ini. Lebih-lebih lagi dengan kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri yang berangkat tiba dari ibu negara semata-mata untuk bersama-sama dengan kita pada petang ini. Bagi pihak kerajaan negeri, saya mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri dan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi hadir bagi menyerikan majlis sentuhan madani bersama rakyat ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pilihan raya negeri sudah pun berlalu dan rakyat Sabah sudah pun membuat pilihan. Dengan selesainya proses pilihan raya tersebut, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih dan tahniah kepada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga pasukan keselamatan kerana telah menjalankan tugas dengan cekap dan cemerlang. Alhamdulillah, kita telah membentuk kerajaan. Maka matlamat kita sekarang
ialah menunaikan tanggungjawab kita sebagai wakil rakyat untuk menjalankan tugas dan kewajipan, menyantuni rakyat dan memberi perkhidmatan sebaik mungkin di kawasan masing-masing. Hala tuju kita ialah membawa negeri Sabah ini ke satu level yang lebih tinggi demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Justru apa juga perancangan yang bakal kita lakukan, ianya mestilah yang berfokus kepada kesejahteraan rakyat, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, seperti menyediakan peluang-peluang kemajuan ekonomi dan juga peluang-peluang pekerjaan. Inilah matlamat utama kita, memacu kemajuan ekonomi demi membawa Sabah ke mercu kejayaan yang lebih cemerlang untuk 5 tahun yang akan datang. Untuk itu, kita akan meneruskan apa yang telah kita rancang dan laksanakan dalam Plan Pembangunan Hala 7 SMJ 1.0, dan mulai tahun hadapan dasar pembangunan akan difokuskan melalui Hala 7 SMJ 2.0 dengan pelbagai inisiatif baru, termasuk penerokaan ekonomi biru, di mana kita akan membuka dan menyediakan taman perindustrian ekonomi biru di Kudat. Dan atas permintaan para pelabur yang semakin meningkat, maka kerajaan juga memutuskan untuk menyediakan lagi satu taman perindustrian minyak dan gas, sama ada di Beaufort ataupun di Kimanis. Manakala sebuah lagi taman perindustrian akan disediakan di antara kota Blod dan kota Marudu yang berasaskan industri berteknologi tinggi dan semikonduktor. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan melipat gandakan usaha kita dengan memberi fokus kepada 3 keperluan asas rakyat, yaitu bekalan air, bekalan elektrik, dan menaik taraf jalan raya di seluruh pelosok negeri Sabah. Untuk makluman, kerajaan telah membelanjakan lebih daripada 1.2 bilion ringgit untuk menaik taraf bekalan air di Sabah yang sedang dilaksanakan dan dijangka siap pada tahun hadapan. Kita ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas bantuan peruntukan bagi melaksanakan kerja-kerja menaik taraf bekalan air berkenaan. Dalam pada itu, terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas peruntukan sebanyak 765 juta ringgit bagi membiayai projek Southern Link Sabah, yaitu pembinaan talian grid elektrik utama yang menghubungkan grid pantai barat dengan pantai timur, bertujuan menyelesaikan masalah gangguan bekalan elektrik di pantai timur apabila ianya siap kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, nasib rakyat akan terus dibela. Golongan miskin dan miskin tegara akan terus kita bantu dengan menyediakan rumah kediaman lebih selesa melalui pembinaan rumah mesra SMJ. Sebanyak 50 buah rumah mesra SMJ akan dibina di setiap kawasan DUN pada tahun hadapan. Di samping itu, bantuan keuangan bulanan sebanyak RM300 sebulan untuk 100,000 penerima miskin dan miskin tegar akan juga diteruskan. Saya ingin tegaskan
bahawa kerajaan negeri akan terus memberi sokongan padu kepada kerajaan pusat, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri, kerana kita percaya hubungan yang akrab antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat bukan sahaja diperlukan tetapi sangat penting dalam menjamin kemajuan yang berterusan. Ini termasuklah isu-isu berkaitan kedaulatan dan keselamatan serta hal-hal lain yang menyentuh soal perpaduan dan kenegaraan. Saya selalu mengingatkan, dalam kita memperjuangkan hak-hak negeri, jangan sekali-kali kita lupa akan peranan dan tanggung jawab kita untuk sama-sama membina negara, nation building yang kita sayangi ini. Dan saya yakin dengan adanya hubungan yang akrab, banyak manfaat yang boleh kita perolehi, termasuk isu berkaitan obligasi kerajaan pusat berkaitan 40% hasil daripada Sabah yang kita harap dapat dimuktamadkan dalam waktu terdekat demi kebaikan kita bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai mengakhiri ucapan ini, sekali lagi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana sudi datang bagi memeriahkan lagi Majlis Sentuhan Madani bersama rakyat Sabah hari ini. Walaupun sentiasa dalam kesibukan, tetapi bagi menyantuni rakyat Sabah pada petang ini, tetap dekat di hati Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Terima kasih juga kepada seluruh jawatan kuasa penganjur serta semua yang terlibat dalam menjayakan majlis yang sederhana tetapi cukup bermakna ini. Awan mendung berarak pergi, hujan lebat di tengah kota, sedia berkhidmat seikhlas hati demi rakyat dan negeri tercinta. Petang-petang pergi memukat, pukat dipasang anak petani. Pemimpin dan rakyat sama sepakat di bawah gagasan Malaysia Madani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Jibin Haji Noor, Ketua Menteri Sabah. Baiklah, sedang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, saat yang dinanti-nantikan. Seterusnya, majlis dengan penuh takzim dan hormat mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara saya, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Ji, Timit Bala Ketua Menteri, Saudara Joakim, Masidi, Iwan, Menteri-Menteri Persekutuan, Menteri Negeri, rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada petang ini. Saya memilih untuk hadir untuk menunjukkan bahawa selesai pilihan raya, waktu untuk kita mula bekerja. Dan saya juga nak beri penjelasan dan gunakan majlis ini. Terima kasih kepada Ketua Menteri dan Datuk SUK menyelenggarakan untuk memberi jaminan kepada rakyat Sabah bahawa
musim pilihan raya itu masih musim terbaik. Kita mendengar keluhan, usul rakan-rakan kita, sama ada yang diketuai oleh Datuk Panglima Haji Ji ataupun juga rakan-rakan dalam pembangkang yang diketuai oleh Datuk Syafiee Afdal, sekadar mendengar pandangan, menilai, tapi yang pentingnya ialah bagaimana kita boleh bekerjasama melaksanakannya. Saudara-saudari, sebelum saya teruskan, kerana saya tidak dapat hadir semalam acara mengiringi jenazah Allahyarham sahabat saya Abu Mukhtar, saya nak lahirkan ucapan takziah dan mendoakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan roh beliau diberi rahmat, diangkat sebagai para salihin, dan mohon keluarganya bersabar menempuh ujian ini. Seperti mana disebut oleh Ketua Menteri Saudara Haji Ji, pilihan raya sudah berakhir untuk kita hadapi 5 tahun akan datang. Dan seperti mana juga yang kita jangka, ada yang rasa gembira, ada yang sedikit kecewa. Itu lazim dalam pertarungan demokrasi. Tetapi kematangannya ialah bila kita terima dengan baik. Dan kebijakannya atau hikmahnya adalah kita gunakan kesempatan itu mendengar secara serius apa yang disuarakan, apa yang jadi tuntutan, apa yang dibanggakan oleh rakyat, apa yang diresahkan oleh mereka. Dan saya bersyukur walaupun saya di sini sekitar 2 hari saja, tapi kita tinjau dari dekat ya, dan menemui ramai tokoh-tokoh dan melihat sendiri kekuatan suku-suku kaum, daerah-daerah, bandar, pinggir bandar, desa dan pedalaman, dan bagaimana kita dapat tingkatkan usaha kita. Ini saya rasa penting kerana ini julung-julung kali saya datang selepas selepas pilihan raya, kerana saya tidak mahu ada anggapan bahawa janji orang politik itu sebelum pilihan raya dan setelah menang dia rasa selesa. Tapi seperti yang kita dengar sendiri dari sahabat saya Datuk Seri Haji Ji, bahawa ini bukan budaya politik kita. Budaya politik kita ialah sebaik saja pilihan dibuat dan akad sumpah pun 3 pagi. Jadi saya terus kirim kepada Ketua Menteri lagu P. Ramlee pukul 3 pagi. Jadi sekarang ni untuk Sabah kau nak popularkan lagu pukul 3 pagi, it's okay. We take it in good faith, good stride, ya. Baik. Apakah isu-isu yang saya dengar? Tadi Saudara Ketua Menteri menyebut isu-isu dekat. Bagi pihak saya, tentu saya hanya boleh mengatakan kita terikhtiar luluskan peruntukan yang besar untuk air, untuk api, untuk elektrik atau karan, untuk jalan raya, Pen Borneo dan juga untuk jalan-jalan kampung. Tapi bagi rakyat yang di sana, dia kata betul lah. Tapi kami karan belum ada ataupun air masih terbatas atau jalan masih parah. Kita dengar. Jadi saya dah cadangkan pada unit penyelarasan di Jabatan Perdana Menteri, mulai Januari kita akan mulakan pemantauan projek bersama dengan kerajaan negeri, mana projek kerajaan negeri dan projek kerajaan persekutuan, supaya kemajuannya dapat kita tinjau, pantau setiap bulan. Kalau sudah ada projek itu, mengapa kelewatannya dan apa lagi yang patut disegerakan.
Untuk maksud itu, kalau setakat kerajaan persekutuan, saya beri jaminan. Sedaya upaya saya akan beri perhatian dan tentukan tidak ada penangguhan kelulusan projek. Malah untuk projek tahun depan, kalau dulu-dulu semua peruntukan diberi bulan April. Tapi sejak 2 tahun yang lalu, saya luluskan projek dana untuk negeri, Datuk SUK bila sahkan, itu bulan Januari. Maknanya bulan Januari, sekarang boleh rancang, Januari mesti jalan. Jadi kita memperkotakan apa yang kita ucapkan. Dan ini penting dalam politik. Kerana kalau tidak, dia tidak akan selesai. Kita boleh beda pendapat dalam soal lain. Tetapi kalau soal pengabaian atau merasakan kerajaan persekutuan atau semenanjung tak ambil kira, saya nak bagi jaminan. Anggapan itu tidak benar. Dia hanya dianggap benar kerana pelaksanaan itu agak perlahan. Jadi kita harus percepatkan. Ini sebab itu Menteri Pendidikan Perdana dari segi pembangunan sekolah, perbaikan sekolah. Dia sebut tadi ada beberapa sekolah yang perlu diberikan peruntukan segera untuk diperbaiki sekitar 3 juta ringgit. Semua itu tidak harus ditangguhkan sama sekali. Bagaimana nak pastikan bukan saja pengumuman Perdana Menteri, tetapi dengan ada jawatankuasa persekutuan dan negeri memantau berapa ratus projek bersama pegawai daerah, pegawai pembangunan negeri dan persekutuan supaya pelaksanaan itu lebih pantas daripada sebelumnya. Yang kedua ialah tentang MA63 yang dipengusikan oleh TPM Datuk Seri Fadilah. Itu akan diteruskan seperti yang sudah tahu. Belum ada dalam sejarah penubuhan Malaysia ada komitmen dan pelaksanaan jauh lebih cepat. 9 perkara telah kita putuskan, ada beberapa lain yang kita kerujuk dan bawa kemudian kepada Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah dan luluskan untuk pertimbangan Jemaah Menteri dan Parlimen sekiranya perlu pindaan undang-undang seperti mana penyerahan elektrik itu terpaksa meminda undang-undang, soal wakil dalam lembaga-lembaga hasil dana negeri juga melibatkan pindaan undang-undang Parlimen. Itu semua kita boleh lakukan. Kemudian isu 40%. Jawatankuasa teknikal Datuk Ketua Setiausaha Perbendaraan telah berjumpa dan mengadakan mesyuarat awal teknikal dari segi persiapan dengan Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri. Sama ada mungkin bulan ini agak sumpuk sedikit kerana kita ada kekosongan 4 sekarang. Paling akhir Iwan tunggu Zafrul kerana tamat Senate dan 2 daripada yang sebelumnya, jadi 4 yang patut saya isi. Jadi beri ruang saya 1-2 minggu ini memikir dan bincang dengan ketua-ketua parti termasuk dengan Datuk Seri Haji Ji, Ketua Menteri, untuk mendengar pandangan mereka sebelum saya tamatkan. Jadi mungkin syarat pertama itu kita buat sebelum pertengahan Januari tahun depan tentang kaedah parameters dalam soal 40% supaya beri keyakinan betul-betul kepada Sabah. Ini bukan soal cari dalih. Tentunya dalam musim pilihan raya dan juga kadang-kadang setengah-setengah sama ada orang akademik atau NGO yang sinis. Kita buat apa pun bagi mereka itu terus cynical. Atau orang yang terlalu kuat sentimen perkaumannya itu, dia sinis. Tapi saya nak beritahu bahawa rakan-rakan saya dari Jemaah Menteri pun ada, bahawa kita harus lihat cara betul. Saya tak boleh kata kita serah pada bulan Januari. Kita clear parametersnya, jumlahnya, dan berapa peringkat pembayaran dalam 1 tahun. Semua itu kita akan serahkan kepada jawatankuasa teknikal, kemudian jawatankuasa persekutuan negeri sebelum diangkat kepada Jemaah Menteri Sabah dan Jemaah Menteri Malaysia. Tapi apa yang sudah muktamad ialah
bahawa kerajaan persekutuan seperti mana yang saya sebut dalam Jemaah Menteri dan di Parlimen tetap komited untuk menyerahkan 40% hasil kepada negeri Sabah. Bagi saya ini hebatnya Madani. Selalunya lepas pilihan raya kita cuti sekejap. Tapi tak ada. Sebab saya tidak mahu ada andaian bahawa budaya politik itu budaya politik yang menjanji tapi tidak laksanakan. Bagi kalau orang Islam lebih tahu ya, bahawa lima taqulu ma la taf'alun, itu orang yang bicara yang tidak amalkan, itu bukan suatu perkara yang baik. Itu amaran dalam Al-Quran. Jadi saya bila jamin, kita harus tunaikan dan tentunya kita terang berapa kekuatan ekonomi dan keuangan Sabah, berapa kekuatan ekonomi dan keuangan Malaysia, persekutuan, dan kita minta kesefahaman tapi cari kaedah pelaksanaan yang sebaik mungkin. Ada juga lain-lain masalah yang dibangkitkan, terutama dari peniaga-peniaga kecil, masuk peniaga Cina di bandar tentang e-invoicing, terutama yang melibatkan syarikat kecil. Syarikat besar ni, saudara, Malaysia ni tahun 2025. Takkan ada syarikat besar nak komplain, nak bantah lagi soal e-invoicing. Ya, mereka ada keupayaan mencatat keuntungan lebih baik, invoice secara profesional. Tapi syarikat-syarikat kecil sederhana ni, dia rasa itu menambah beban dan kos. Saya dengar. Sebab itu saya tak boleh umum masa kempen kerana itu tak bertentangan dengan peraturan. Saya hanya boleh menyebut kita telah mengarahkan supaya Kementerian Kewangan mengkaji semula. Jadi kita kaji dalam masa singkat. Sudah kaji. Dan semalam dalam mesyuarat Jemaah Menteri sudah putuskan peringkat awal. Iaitu threshold yang setakat ini jumlah 500,000 itu dibatalkan dan dinaikkan 1 juta minimum. Jadi maknanya syarikat-syarikat kecil betul tidak perlu lagi dipaksa e-invoicing untuk sekarang ni. Ya. Now, bagaimana keadaan yang lepas 1 juta? Itu baru dikaji lebih mendalam apa implikasi kosnya. Jadi sekurang-kurangnya kita dengar, kita laksanakan segera. Yang boleh disegerakan ialah naik daripada had 500,000 kepada 1 juta ringgit. Sebab itu saya bincang dengan Datuk Seri Hajiji. Tak payah setengah orang dia panik, react, sugul. Tak payah. Dalam dunia politik ini pasang surut, naik turun, kalah menang, itu sepak terajang politik. Saya minat bola tapi tim saya Manchester United, asyik kalah saja. Jadi banyak buat keputusan. Pelbagai yang saya dengar, berpuluh. Yang umpamanya orang umpamanya Bugis, suluk pandangan sekian, keadaan dusun sebagainya sedekian, Cina yang sedemikian, yang Muslim sedemikian, Kristian sedemikian, masing-masing bagi pandangan. Kalau kita ambil satu pihak sahaja akan mengundang permasalahan dengan pihak yang lain. Sebab itu untuk kebijaksanaan ini kita kena dengar semua, kita rungkai apa yang boleh kita lakukan dahulu dan bincang dengan baik. Kerana politik dalam kerajaan perpaduan Madani ini kita mewakili semua pihak. Dan bila mewakili semua pihak, menyantuni semua pihak akan merasa belum cukup puas kerana belum dapat semuanya. Kalau kita bagi satu pihak dapat semuanya, itu akan mengundang malapetaka, kerana akan berpecah kita. Jadi seperti itu saya kata, saya dengar apa lagi yang dirungutkan oleh peniaga-peniaga, peniaga Bumiputera, peniaga Cina, terutama yang peniaga-peniaga kecil. Dia kata kerajaan ini bila kutip cukai efisien, bila kutip cukai mesti bayar segera. Jadi, dan saya syukur
Kerana lembaga hasil dalam negeri jauh prestasinya jauh lebih baik. Custom juga lain lebih baik. Sampai hasil kita baik. Tetapi kata mereka, bila ada kelebihan bayaran, nak bayar balik itu begitu lambat. Ini menimbulkan kemarahan mereka. Kami adalah peniaga yang bertanggungjawab. Bayar ikut jadual. Tapi bila hak kami nak dipulangkan, bertahun-tahun kena tunggu. Sebab tu saya kata, kita sebagai ketua, saya tak tahu terperinci ni. Saya dengar hanya masa kempen pilihan raya. Di Tawau, di Sandakan ada yang rakan-rakan peniaga-peniaga Cina sebut, oh kita sudah bayar lebih, belum bayar lagi. Saya pun pelik. Apa yang tak bayar lagi? Tunggulah sekejap. Jadi bila saya balik semak dengan Kementerian Keuangan, memang benar. Ada yang terpaksa tunggu sekian lama. Sekarang ini kerajaan persekutuan peruntukkan 2 bilion ringgit untuk bayar balik. Cepat. Saya fikir untuk segera 2 bilion tak cukup. Kita kena selesaikan untuk peniaga kecil. Jadi untuk bulan Disember ini, bayangkan. Ya, habis saja kerajaan terus buat keputusan. Semalam saya umum kepada jemaah menteri, kita untuk bayar balik peniaga-peniaga yang hadapi masalah, yang kerajaan berhutang pada mereka, saya tambah dari 2 bilion kepada 4 bilion ringgit selesai bulan ini. Itu setakat ini. Apakah boleh selesai semua? Belum lagi. Tapi ini akhir tahun. Saudara Masidi tahu kalau dia Menteri Keuangan nak umum cepat-cepat tak boleh. Dia kena tunggu ikut belanjawannya. Tetapi saya tahu resah orang tak tunggu. Saya tak boleh tunggu bulan Oktober tahun depan. Sebelum kita tambah. Jadi saya cari, kalau ada perkeluaran itu besok supplementary budget, kita buat. Kalau tidak, kita gunakan juga beberapa kaedah dalaman. Tapi inilah yang saya katakan, perlunya pemimpin itu bukan saja memimpin dan mengarah, tetapi juga mendengar. Seperti mana saya juga sebut, pemimpin itu taklifun wala tashrif. Apa dia? Maksudnya ialah tanggungjawab, bukan keistimewaan. Ya. Tentu pemimpin ada tanggungjawab, ada juga keistimewaan. Dia ketua menteri ada beberapa keistimewaan. Tetapi keutamaannya itu responsibility and not a privilege. Pelaksanaan tanggungjawab itu bermakna kita dengar. Mana mungkin saya sebagai Perdana Menteri tahu semua jawapan daripada masalah. Tak. Saya bukan mewakili satu tengah pandangan. Masa dia menteri atau Perdana Menteri tak banyak kerja. Sudah habis, semua dia tahu. Semua dia boleh jawab. Ini masalah. Sebab tu saya beritahu Kabinet Sabah ada depan saya ni, dan saya dan juga Kabinet Persekutuan, kalau kita nak buat kerja, kalau kita ikhlas dalam amal kita, lakukan apa yang sedaya upaya sekarang, tidak tunggu setelah kita pensiun, duk bebel tiap-tiap hari. Bagaimana kita boleh tahu tanggungjawab kita sekarang? Ya, yang kita dengar, yang kita rancang, yang kita lontarkan dalam kerangka Malaysia Madani, Industry Master Plan, Energy Transition, Digital Transformation, National Semiconductor Strategy, dan di sini Blue Economy. Itu rancangan. Cukup? Belum. Kita kena dengar juga daripada khalayak, daripada rakyat di bawah. Apa yang saya respon hari ini, dari masalah basic api, air dan jalan, kepada soal sistem percukaian, e-invoicing, dan juga bayar balik yang kita tambah dari 2 hingga 4 bilion ringgit, ialah kerana kita dengar keluhan rakyat. Yang penting, Saudara Gigi, saya sekali lagi lah. Oh, lupa, saya tak ucap tahniah kepada Ketua Menteri. Tahniah setinggi-tingginya, Saudara Gigi. Kena belajar style dia tahu. Relax, tenang saja. Tapi gemuruh di dalam. Di luar tenang saja.
Menang pula akhirnya. Tahniah, alhamdulillah. Tapi yang penting disebut kita kerja sebagai satu pasukan. Ini bukan soal parti lagi. Ya, bukan siapa menang, siapa kalah. Menang pun kata 36. Saya tengok ada yang hantar pada saya. Ya, Tok Sri, these people shouldn't be too excited because they won only by 30% of the votes. 70% not with them. Ini sistem demokrasi. We move on. Dah sudahlah. Ya, saya tak marah. Yang pilih mana ke. Saya beritahukan kawan saya pun dalam DAP, it's okay. Ya. Kalau dia ikhlas, saya percaya rakyat akan tentu akan menghargai dan akan meritakkan harapan kepada mereka. Ya. Dan kalau yang dah putus nak pilih parti-parti lain, it's okay, hak mereka. Tapi sekarang tumpuan kita ialah melaksanakan kata. Ialah untuk menjalankan, dan pada hari ini setakat yang tempoh seminggu ini dalam mesyuarat kabinet pertama hari Jumaat semalam setelah pemilihan kerajaan baru di Sabah, kita telah buat beberapa keputusan besar. Untuk sekali lagi, untuk elektrik, air dan jalan-jalan kampung, itu saya beri jaminan kita akan tingkatkan peruntukan sedaya upaya kita dalam tempoh 1-2 bulan ini, bukan lambat daripada itu. Jadi sekali lagi saudara Ketua Menteri dan rakan-rakan, saya ucap terima kasih. Saya hargai persahabatan ini dan saya bagi pihak Kerajaan Persekutuan amat hargai dukungan dan muafakat yang kukuh di antara persekutuan dan negeri untuk kepentingan rakyat jelata. Kita boleh bertempur, boleh bergaduh, yang sengsara rakyat. Jadi lebih baik kita gunakan kuasa, pengaruh, kebijakan kita untuk memperkukuhkan persahabatan dan kerjasama di antara dua negeri, kerajaan negeri dan persekutuan, dan pastikan mulai sekarang, hari ini, bulan Januari dan berikutnya kita laksanakan secepat mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, atas ucapan sebentar tadi. Ucapan penuh inspirasi berteraskan semangat Malaysia Madani demi kelangsungan Sabah Maju Jaya. Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis kini diteruskan dengan sesi jamuan. Untuk itu, majlis mengucapkan selamat menikmati juadah minum petang yang akan disajikan. Selamat menjamu selera.